Skuter 250cc tapi beratnya hanyalah 177 kg sahaja. Biasanya, skuter berkapasiti 250cc di pasaran sekarang ni beratnya adalah sekitar 180 ke 185 kg. Tapi Vanguard 250 beratnya hanyalah 177 kg sahaja. Dan ini menandakan bahawa Vanguard 250 adalah skuter yang ringan dalam kategorinya. Sebelum kita teruskan dengan video ini, buat anda yang masih belum follow, like, komen dan share video dan akaun ni, jom sama-sama tunjukkan sokongan anda kepada jenama motosikal tempatan dengan cara klik butang-butang tersebut. Gabungan antara enjin 250cc dan berat yang hanya 177 kg akan menjadikan skuter ni ringan, lincah dan responsif untuk setiap selekoh dan jalan lurus. Kalau anda ride dalam bandar, badan yang ringan macam ni sangat sesuai untuk anda menyelip dalam trafik. Nimble, senang kontrol, kurang stres dan cepat sampai. Untuk rider yang suka layan corner, meletih di jalan berliku ataupun selekoh tajam, berat 177 kg ini memang ideal sebab motor ni agile, lincah, responsif dan stabil. Hasil gabungan kuasa enjinnya dan berat yang ringan dalam kategorinya. Nak weekend ride pun tak ada masalah. Vanguard 250 cukup sesuai untuk jalan jauh kerana ia memberi rasa confident apabila speeding. Dengan badan yang ringan, motor ni akan jadi lebih agile, kawalan lebih mantap, lebih nimble, pickup lebih cepat dan responsif, dan riding experience confirm lebih seronok, lebih syahdu, lebih confident. Tak kira anda rider harian, peminat touring atau kaki selekoh, gabungan berat 177 kg dan kuasa enjin 250cc adalah kombinasi yang menarik dan ideal untuk mendominasi jalan. Aveta Vanguard 250, agile, lincah, responsif dan dominan. Harga asas Vanguard 250 hanyalah RM16,388 tidak termasuk cukai jalan dan insurans. Layari www.aveta.com.my untuk maklumat lanjut tentang Vanguard 250.